Hello guys, welcome back to my channel. Welcome back another video. Okay, hari ni hari yang keberapa, tapi part yang kedua untuk aku punya vlog. Hari ni kita orang nak pergi kedai TCG, nak tengok OG shopping alat TCG. Okay, baju macam biasa guys baju sponsored by TNT Co. Okay, kita ada Husin. Okay Sin, kita nak kena Sin? Hari biasa. Hari biasa. Dia hadir dengan hari biasa. Okey guys, lagi satu yang menarik apa kita orang nak pergi adalah kita orang nak pergi naik train. So tiket dia harganya RM60 14 euro. 14 euro untuk satu tiket untuk whole day. Kita orang nak naik train daripada hotel ke kedai TCG yang si Poji nak pergilah. Dia hadir dengan hari biasa. So korang layan nanti dah sampai train nanti aku record sikit, okey. Sekarang ni kita nak beli pass untuk pergi jalan-jalan. So ni mesin dia guys. Kita tengok harga dulu lah. So kita nak check harga sikit. RM2 per pass. Sabar. Aku back balik. Don't have any pass. Select. Tak nampak guys tak nampak tak apa. Biar je. Okey, kau nak tahu tak? Inilah dia punya trainnya guys Bukan. Train je akan lalu sini. Ke sini guys. Ni train dia kat luar jalan je. Anasutnu. Tiba-tiba guys sebab terdengar lagu tu. So kita nak beli pass sekejap. Lepas tu kita nak terus pergi ke Kalau one day pass pergi ke mana tu guys? Ke tempat serempat tu lah. Okay guys, kita tengah beli guys Aku pun kena fokus sebab aku takut aku salah. Done. So aku dah tap. Tadi dia kata okay, total dia RM67 RM67 tepat. Okay guys, kita akan tengok kad dia. Macam ni kad dia. Kad dia macam ni guys Sorry guys kalau aku punya vlog agak pening. Kita nak kena pergi sebab aku baru first time buat vlog. Shebeloru. Anasutnu. So kita kena pergi dekat tempat TCG Poji lah. So kita berada dalam train. Kita nak pergi ke La Ceralo. Okay guys Payung view. What's that? Ini masuk terowong nak payung lah. What's that, brother? Okay, sekarang kita dah sampai dekat dia punya terowong stesen bawah kereta api dia untuk kita pergi ke Saint Denis untuk kita ambil terus track ke venue. Aku dapat info yang kita orang akan pergi ke Depo G besok. So kita akan pergi venue naik train. So ni bentuk train dia. Sorry. So kita dah masuk dalam train. Dia macam kat Singapore. So kita akan pergi ke apa je? Kita kena berhenti kat mana je? Maison Blanche. Maison Blanche. Kita akan Maison Blanche dalam stop yang ketiga daripada sekarang, Ceralo. Bonjour. Okay guys, kita dah sampai di stesen Maison Blanche. So kita akan naik, kita akan keluar untuk pergi ke atas. Ni pakai tangga Syah. Tak ada lift. Duduk dekat sini kena jalan kaki sikit. Aku pun sebagai seorang Melayu malas, aku rasa agak penat lah. Tapi kalau aku setahun aku duduk Perancis, aku akan kurus lah guys Tapi kalau aku handsome, susah pula budak-budak MPL lemon nak cari makan. Betul lah tu. Betul. So ni bahagian keluar dia guys Ni bahagian keluar dia. Sorte atas. Ada nama dia. Di Artargi. Ada Artagore. Itu apa dia namanya? Kita nak naik train yang ni ke? Keluar macam keluar. Maison lain buat tu. Tu. Porte di Tali Shop. Tak ada. Tu, Porte di Vicen. Sabar. Kita naik train. So kita akan naik train ke Stop di Italy stop. Porte di Italy. Porte. Okay, sekarang kita tengah cari
Porter di Italy stop guys. So, kita akan baca map, tengah baca map guys Ni di Italy. Jom ke atas. Kita kena jalan. Oh ni lah kita kat sini. Kita kena jalan ke sini. Ni lepas tu dia kena keluar. So kita kena keluar mana-mana je. Tak, kita keluar ni Ardu Tagih. Satu jalan tak lintas. Ni R Tagore. So kita ambil jalan luar ni supaya kita tak lintas guys Sekarang ni kita dah keluar daripada stesen api bawah tanah. Aku tengah jalan-jalan dekat dia punya street lah guys dia orang banyak macam ni lah guys. Banyak graffiti. Sebab tu dia panggil bandar artis aku rasa. Bandar artis ataupun artis town gitulah. So banyak orang lukis-lukis. Ni belakang ni guys. So perjalanan ni mungkin aku akan cut sikit lah sebab agak bahaya untuk aku record. Aku bukan racist tapi berdasarkan pemantauan kita tahu takut diorang cekup aku punya Osmo Pocket ni ke dah lah. Osmo Pocket ni pinjam guys. So kalau macam kawasan tu tak ramai orang then aku akan record lah untuk korang tengok suasana orang bilang. Guys, so kita dekat dalam train. So kita akan tengok suasana untuk pergi ke venue. Depan depan. Ha? Kamera tembak depan. Sabarlah. Intro dulu. Lambat dulu. Yang And setenu macam tengah awet. Boji tengah awet. Pusing kamera dia tak faham. Aku faham orang. Aku nampak awet tadi. Yelah dah habis tadi. Tak apa jangan payung nak awet. So korang akan tengok kita sekarang berada di Dot Paris. Wow, cantik ni bangunan ni. Dia macam ni lah guys, macam Bandar Melaka. Macam Bandar Melaka. Guys, tadi Poji jumpa orang Kemboja dekat France. Dia borak-borak tadi. Macam mana je cakap Kemboja je? Kau cakap apa dia? Cakap selamat datang. Susdai. Apa ni? Teriak kencang apa? Suara kencang. Yes sir. Wali-wali no sir. Dia macam kereta bawah tanah guys, tapi dia dekat atas jalan raya. So kita tengah lalu-laluan. Ni panggil apa? Metro? Tram metro. Metropolis. Nampak guys, nampak? Dia buat macam graffiti. Okay guys, kita dah sampai. So kita naik ni tadi. Kita naik kereta api darat. Orang bilang kereta api, aku tak tahu nama dia apa. Ram. Kita naik ni. So kita akan pergi ke AWC untuk kita claim tiket. So sama juga hari ni kita akan tengok Free Fire. Cuma hari ni kita orang macam salah jadual sikit lah guys. Salah jadual. So sekarang ni kita orang menuju ke sana. Aku rasa boleh lalu belakang ni Haji. Sini je. Aku rasa kita boleh lintas je. Ram ni untuk kita pergi sana. So sanalah AWC. So dah sampai guys so dah sampai. Kita kena masuk entry ke sana, claim tiket. Lepas tu kita terus masuk ke dalam Super Fans. 3 hours later. Okay guys, sekarang kita orang berada di kereta api terowong bawah tanah. Dia macam zaman-zaman Harry Potter guys Nama tempatnya adalah Porta de Versalles. Kat sini nampak dia macam lebih ke arah apa ni guys orang-orang Harry Potter. Aku rasa kat sini ada lah guys dia punya tempat. Okay. Mari Leviosa. Lagi sekali guys Mari Leviosa. Okay guys, tak ada guys dia bukan kat sini. Pintu rahsia tu bukan kat sini. Aku dah cuba 2 kali. Kita kena tangkap. Okay. Kita akan naik train lagi, train bawah tanah. So aku akan update dalam punya view untuk korang. Okay. Okay guys, kita dalam train untuk menuju ke tempat Harry Potter. Betul lah Ji. Kita nak pergi mana Ji? Kita nak pergi Pol. Kalau panas, gelung kepala belakang. Okay dong, macam panas kan? Kenapa kepala gelung? Oh, pakai tingkap je kan Tingkap boleh buka kan? Jadi kita akan pergi ke Montparnasse.
station. Okay, sorry. Oh, okay, sorry. Aku baru naik train, aku dah keluar. So sekarang ni aku hampir sesuat. Tadi aku sesuat guys Tapi alhamdulillah kita dapat jumpa keluar sama Poji semua. Pernah kita pernah lalu. So basically this world is okay. Dia buat macam pantai guys, dia buat macam pantai. Agak berat sikit tapi so guys, kita orang tengah cari tempat untuk kita orang lepak. Ada pos TWC juga. Mana Vivian? So, kita orang tengah lepak kat sini. Kita orang tengah cari tempat untuk kita orang jalan. Macam tu guys Kita akan ke tempat Poji. Kena jalan kaki berapa minit je? Penting jalan. Yang penting jalan. Halal lah, Poji cakap halal lah. Jalan di tengah-tengah Bandaraya Paris. Okay guys, kita akan jalan-jalan dekat bandar Montparnasse. So kita akan jalan-jalan. Kita akan tengok apa ada. So korang tengok So korang boleh dengar ada orang borak. Suasana sini macam mana. Dia macam Bukit Bintang lah basically. Bukit Bintang lah. Basically macam Bukit Bintang lah guys Cantik guys Dia lebih ke arah macam pasar seni lah. Habis pada Bukit Bintang je pasal seni kan. Dia macam Bandar Melaka guys So aku belanja korang cuci mata petang di Paris. Bukan petang gila ni, malam lah pukul 9 ni. Maghrib di Paris lah. Jadi kalau jumpa Karen lagi macam mana je? Tu Karen lah betul. Weh, cantik siap, hidup siap. Korang kena rasakan guys benda ni guys Barium. Kat sini pun ada kedai Thailand lah guys. Sia kasih musik bisa fikuri. Basically agak cantik lah guys dia punya tempat. Kiranya kau boleh jalan kaki. Udara pun tak adalah panas sangat. Udara okey je. Dia agak sejuk juga dekat sini. Aku tak tahu berapa degree, tapi katanya sekarang tengah musim panas. Cuma aku berpeluh sikit sebab aku jalan tak pakai baju. So agak berpeluh sikit. Tapi okey lah, alhamdulillah lah. Macam cakap, suasana petang ni macam tepi pantai guys. Ada angin sejuk So nanti kita letak lagi. Zas. Okay guys, sekarang ni kita dah sampai dekat area Eiffel Tower waktu malam. Sekarang ni dah pukul 10 malam dan Malaysia baru je kalah tadi. Baru je kalah lawan dengan Navi. Pada Filipina ataupun Myanmar aku tak pasti, tapi kita dah kalah. So sekarang ni kita orang nak tengok malamnya Eiffel Tower. Kita orang nak buat vlog. Aku nak buat vlog sikit malam tengok Eiffel Tower. So stay tune okay. Sekarang ni aku baru habis daripada train. Okay, sebenarnya ada cerita. Kat train tadi aku record suasana. Nanti korang tengok aku harap Apple tak delete. Aku tengah record. Lepas tu tiba-tiba ada macam perempuan ni guys dia marah aku sebab record. Tapi ada je orang France yang backup aku sebab dia tahu aku tourism, dia tahu aku first time. Bukan masalahnya aku nak record dia sangat. Aku nak record suasana train tu macam Harry Potter tau. Okay, so aku baru habis turun train. Itulah cerita short story short story long. So aku baru turun daripada train dan aku tengah tunggu Poji beli Subway dekat Subway. Dia cari makanan Malaysia kat. Dia tak boleh dia shaking otak dia dah biol lah. See you next, okay? Okay guys, kita dah sampai di Eiffel Tower setelah 1 jam berjalan. Okay, kalau korang tengok aku akan tunjuk Eiffel Tower je di waktu malam guys Okay, ini adalah suasana Eiffel Tower di waktu malam. Poji ni jalan ke depan sangat lah guys. So kita belanja, tapi nampak dalam kamera ni macam 0.5 lah, jauh lah. Dia sebenarnya dekat guys.
So tengah berjalan ke Japoji di dalam keramaian cari. So inilah suasana malam di Kota Paris. Ni dijual apa? Avec l'offre de référence, l'abonnement électrique. Orang depan. Polis ya. Toilet dia macam toilet macam jadi Iron Man tau. So ni jalan suasana malam di Kota Paris guys. Ni dia macam pasar lah guys. Malam tak ada. Dah. Danau kota. Tapi lawa-lawa lah awetnya yang jual. Macam nak beli lah. Dia macam tarik aku tu. Wah. Apa? Arab-Arab. Turkish delight. So ini dia macam. Tapi ni pun tak gelap habis lagi siul. Tak, diorang cakap belum betul-betul gelap. Pukul 11 pun, 1 pun belum. 12, 1 belum. Aku rasa Europe memang gelap tak gelap lah. Aku rasa lah. Visa guys 4 euro tu. Papale. Yes. $8 8 euro. So makanan diorang totally around RM10 lah guys. RM10 euro. 10 euro lah, bukan RM10. Diorang jual pretzel macam ni je guys Anti-end pretzels. Bag pun ada. Jajan asam pun ada. Abang Gami pun ada kat sini. Abang Gami. So kita jalan malam. Kita lepak-lepak lewat pizza. Okay, sekarang kita dah sampai di Eiffel Tower. Bahagian belakang kita ada Eiffel Tower guys dia macam kau tengok KLCC je lah. Biasa je. So korang boleh tengok. Aku boleh cakap okey lah. Tak adalah. Okey lah. Nice lah. Lagi satu cuaca macam nak hujan guys macam nak hujan. Cuaca kali ni macam nak hujan. So aku rasa belah sana lah Ji. Sana straight. Sorry dok, aku cakap kuat lepas tu bahasa asing orang nampak macam aku makhluk asing guys Papasi. Padahal aku manusia guys. Diorang ingat aku alien. Sebab bahasa kita tak sama. Maklumlah. Apa namanya lah. Luar biasa. Semangat membara. Diorang semua pakai baju ni guys baju-baju Uniqlo, baju-baju orang cakap. Tapi aku macam biasa guys dress minimum standard. Okay. So nanti aku akan buat lagi di depan ni sikit. Aku akan buat lagi vlog di Kota Paris Saint-Germain. Okay guys, sekarang kita on the way nak balik rumah. Lepas tu dah tengok view semua tadi, kita nak on the way balik rumah. Then aku akan payung korang shot dalam train. Aku duduk belah lengkap untuk aku record, tunjukkan view malam di Paris guys Enjoy. Kalau mau tak nampak apa siap. Tak nampak apa lah guys. Tak nampak. Sebab cahaya dan pantulan dia tak nampak, tak ada record. So jumpa korang nanti guys besok bangun pagi aku akan combine aku punya video ni. Okay, jumpa korang esok pagi. Hello guys, okay, hari ni hari keempat Angah ada dekat Paris. So hari ni Angah jalan seorang untuk jumpa Hisham Hisham Zon dengan Coach Hujan So Angah akan jalan dengan Coach Hujan untuk pergi ke Eiffel Tower lagi. Disebabkan Angah pun tak tahu nak buat apa. So nanti kita akan shot balik untuk kita sampai kat hotel Hujan dan kita nak jumpa Hisham dengan Hujan. Okay guys, Zas. Okay guys, kita dah sampai dekat Hotel Marriott Marriott di mana kita berjumpa dengan Coach Rin untuk kita pergi ke Eiffel Tower Karen, sepatah dua kata. Kita nak kena? Eiffel Tower.
Eiffel Tower. Eiffel Tower. So kita akan pergi naik metro. Metro apa? Macam subway bawah tanah tu lah. Metro nama dia kereta api. Metro kat sini. Metro Blues. Kau tahu Metro Blues tak? Cicak man. Kita dah tua pun. Dah dia cicak man. So, kemungkinan aku akan tidur dengan Ren malam ni sebab hotel aku jauh. Dia dekat. Kira malam ni kita akan jadi ginger 1, ginger 2 lah. Betul. Kita akan buat live malam ni. Ya. Pukul 6 pagi. Bukan dah bagi. Siapa nak tengok? Semalam aku live 6 pagi. Pun orang tengok siap kat Eiffel Tower 300 lebih tau. Oh ya, ramai agak. Yang masuknya tu siapa? Goja, Skim, semua orang tak tidur siap. Kurang tu lah. Okay. Kita nanti aku akan record untuk pergi ke sana guys Ciao. Baik tu. Aku rasa nak suruh dia main lagu Siti Nurhaliza. Betul tak? Tak tahu So kita orang nak sampai guys nak jumpa Poji dengan Rose dekat kawasan meet up orang cakap. Tu kita bergambar je lagi. So bateri aku pun tak strong tapi tak apa. Sempat kot. Kira sepatah dua kata. Bonjour. Bonjour Bonjour. Bonjour, bonjour. Okey, kita dah sampai dekat view yang kita nak tangkap gambar ataupun view untuk kita set up. Kau tengok je guys. Dia macam dataran lah. So kita boleh bergambar dekat sini. Ada macam-macam event tapi kena hati-hati sikit lah. Macam orang cakap takut kena apa-apa. So kat sini bawa masam-masam tu biasa guys. Masam-masam beer tu biasa lah. So Poji dekat sini. Sekejap aku call Poji untuk kita orang meet up. Sekarang baru pukul 9.30 hari ni. 9.47. Ni kategori maghrib-maghrib mencakap maghrib-maghrib untuk di Paris. Aku tadi salah direction. Poji suruh ke kanan. Okay, Paul. Okay. Kita datang sini, kau ada goals apa-apa ke? Nak bawa balik seorang ke apa? Aish. Aku kalau boleh nak bawa balik yang mata biru lah. Yang mata biru. Mata biru. Aku kalau nak kahwin dua pun ni. Okay. Aku takkan kalah dengan balot lah. So yang satu tu mesti yang power. Power yang padu lah. Berani mati tu. Berani mati. Mau jadi Maulana. So macam tu lah. Sekejap kita tengah cari Poji guys. Kau tengok belah-belah. Ni kita jumpa Poji Ji ambil gambar aku dengan awet ni. Okay Ji Ji mana Ros? Mana Ros? Bonjour. Ros sana? Ros dah balik lah. Esok dia kerja awal. Oh, aku ingat dia stay sini. Okay guys, katanya lagi berapa minit dia akan berkelip guys? 9.55. Berapa lama dia berkelip? Lama ke sekejap? Tak tahu. 5 minit dia akan berkelip. So kita akan rehat untuk record. So aku ada dua tempat. Aku dah macam dekat KL dulu. Okay. Ready guys? Dalam kiraan countdown 3, 2, 1. Sap telung yang berkelip. Tak tahu jadi ke tak. Okay, masih lagi tunggu. Tenung lama-lama awet belah kanan ni comel kat je. Ni belah kanan aku. Yang ada dua orang belakang ni? Dia satu family ni. Seorang satu lah. Kau jadi viral aku. Pelik gila. Kena gula-gula kita hidup ni. Tak ada. Alah, buat apa ni ngah? Ini Angan tengah record lampu guys Angan tengah record lampu tapi dia akan makin lama makin terang. Tapi Angan penat guys. So, dia dah start nak kuning,
Dia start nak kuning. Aku rasa macam kena gula-gula ni. Memori habis kat sini je. Ya. Ambil masa kat guys nak kuning. Dia bukan macam buka lampu kat rumah lah senang cerita. Wow. 2 hours ago. Bodoh. Ini paling terang dia bagi ke? Ini paling terang dia boleh bagi. Ada, sabarlah. Dia baru. Dia paling terang lah. Okay guys nanti yang paling terang tu adalah malam. Okay guys, sekarang ni Poji, Rain semua tengah tunggu tower tu berkelip-kelip. So katanya dia akan berkelip-kelip sekejap lagi. Tapi aku macam nak okay. Tengah tunggu dia berkelip-kelip. Should be, aku rasa sekejap lagi dia akan berkelip-kelip lah. Take time sikit lah guys need to wait lah. Supaya kau akan payung video nanti. Tadi warm up dah ada. Aku pun tak ada buat banyak sangat. Tapi okay guys boleh gas lah. Okay guys, sekarang dah pukul 10.50 malam. So kita orang nak shoot untuk dapatkan angle lampu berkelip di Paris. Mungkin dalam 5 minit lagi. So kita akan shoot. Wih, terkejut aku. Mana yang lain? Di Poji di sana. Ya, sorry. Okay guys, sekarang ni akan berkelip-kelip macam ni. Korang santai lah. Kita akan steady kejap. Nanti Apple laju sikit Apple. Okay. Okay lah, macam kena kencing Harin. Tak menyala guys. Yang menyala kat bawah tu guys. Yang kat lantai tu menyala. Yang besar tak menyala lah guys. Aku rasa penat. Guys, sebenarnya daripada tadi kita dah record, tapi macam tak ada apa pun. Aku rasa lampu dia rosak. Ataupun bil elektrik tak bayar guys. Bil elektrik bulan ni tak bayar. Jadi TMB mengajuk. TMB tak nak bagi dapat Untuk dapatkan ni. Tapi cantik lah guys. Warna kuning guys. Warna kuning. Hitam kuning kebanggaanku, putih kuning. Tak juga. Okay. So kita akan shoot ke rumah, ke balik hotel. Untuk day keempat penutup kita akan combine sharingan semalam. So kita akan balik rumah guys kita akan record jalan balik rumah. Okay guys, sekarang dah pukul 12 pagi waktu Paris. Kita orang dah habis jalan-jalan. Ya Rain macam mana Rain? Cantik tak tadi? Dia sparkle, dia punya tu. Dia Cantik gila. Cantik gila. Aku setiap pukul 10 terpacak tangan record tak menyala. Sebelah pun tak menyala. Last sekali balik guys ni otak yang menyala. Jadi kita orang balik. So Jumpa besok lah. Besok episod 3 lah. Aku ada ni, aku rasa ni episod 2 aku lah. Oh episod 2 dah macam sepatu Rinier Okay guys, bye guys. Okay guys, kita dah hari yang ke-4 ataupun hari yang terakhir untuk tournament Free Fire di Paris. So Angah baru sampai di venue. So kita akan terus gerak masuk venue. Kita tengok. Harap pasukan Free Fire kita champion lah untuk EWC kali ni. Let's go FIFA RQ. Okay guys, tadi aku ada jumpa Rain apa semua ni. Satu lagi last ni daripada luar view untuk kita nak pergi ke EWC. Okay, so korang layan je lah, aku akan buat video. Tadi aku jumpa Rain. Aku cakap dengan dia, Rain, go away.
Rasa Rin, tolong bungkuskan makanan Nangan lapiak. Sebab makanan kat sini agak RM80, RM90, RM100. So dia agak mahal lah guys. So kalau kita ada kabel tu kita guna lah untuk dia makan. Terima kasih untuk Rin. Shout out to Rin. Sebab tolong tapaukan makanan. Sekarang ni Free Fire tengah berlangsung match. So kita nak tengok. Aku tak perlu nak lebih-lebih. So kita lihat ya guys. Hey guys, hari keempat ni kita ada cosplay untuk League of Legends tu. Cosplay kan? You. Aduh jauh lah guys. Macam-macam pakaian dia pakai. Ada yang jadi binatang, ada yang jadi singa, ada yang jadi fox. Aku hari keempat ni agak tak ada benda sangat nak di record kan. Cuma benda-benda menarik lah. Guys, dekat sini aku jumpa benda yang menarik guys. Ada idola Dota aku dekat ni sini tengah main. Aduh tak nampak guys. Tapi aku nak tunjuk. Ada set. Nampak guys? Kau nampak siapa? Sep my brother. Sep tengah lepak main Dota guys So agak terkejut agak nak berada dekat sini tengah by one. Tapi aku rasa tak record pun kita jam nak gerak So kita akan gerak ke tempat lain. Okay guys, kita hari terakhir kita berada di EWC. So untuk team RRQ Free Fire tak dapat nak menang. Kita tak apa, tak ada rezeki untuk tahun ni. Okay, boleh cuba tahun depan. So aku sekarang dengan Rin. Mana Rin? Sini sikit Rin. Aku shoot mengengong boleh jauh-jauh. So aku dengan Rin. Nak pergi mana Rin kita nak pergi mana? Makan pizza. Kita nak pergi pizza. Pizza. Pizza apa yang pizza? Aku nak cerita dulu. Okay. Aku dapat merch daripada EWC. Wish. Diorang bagi t-shirt dengan topi. Baik doh. Tak semua orang dapat doh. Aku review dulu nampak. Baiklah. T-shirt EWC dengan topi EWC guys. Baik. Dah lah mahal Bit 1,000. 1,000 1,000 tapak. Aku dapat baju je. So kita orang nak gerak dulu. Ni tapau makanan tu nak balik guys Okay guys, hari ni Rin bungkuskan kita makanan daripada EWC. Cedok kata. Benda-benda manis. So kita makan sambil kita lihat pemandangan di luar guys Sekejap aku tunjuk korang sikit. Tu luar. Sambil layan lah. Sambil borak. Nak hujan ni di Paris guys Ui dah hujan lah sana. Hujan tu. Kan? Hujan. Itu hujan kan? Okay guys, last day vlog. Lepas ni kita akan pergi ke airport Paris. Lepas tu dah. So hari ni hari terakhir lah. Malam terakhir event, hari ni hari terakhir. Agak sayang Paris tu. Agak rasa ni dunia ngah lah Paris. Hidup kacang. Okay guys, kita orang nak balik dah. Dah naik dalam kereta. Tapi ada satu benda yang menarik. Fakta Fakrul. Di mana dekat sini kita batak nak minum air Evian kan. Sini dihidang macam tu je guys. Macam nak tunjuk? Dia hidang macam tu je dok. Apa perasaan kau je bila dapat air Evian free? Tak, aku minum Evian ni macam sini lah. Dulu si master je. Tanya aku lah. Okay. Kenapa korang ada perasaan apa-apa kalau dapat air Evian ni? Aku buat air Evian kat Malaysia ni basuh tangan je. Tapi kalau melaju ke Paris memang Nonsial. 36 jam kita dah habiskan masa untuk sampai ke Malaysia. Aku rasa first kali aku sampai Malaysia, aku akan makan nasi sepuas-puasnya. Baru aku tidur. Tebus. Kita sampai tengah pagi dah. Taklah pagi. Tak adalah kita sampai 7, 8. Bukan Ke engkau 1-2 tu yang transit tu. Flight kita. Ya. Memang salah kira. Okay guys, sekarang kita dah sampai dekat airport. Kita punya flight pukul 9. Tapi disebabkan hotel kita dah check out pukul 12, so agak susah untuk kita lepak dekat hotel. Ang rasa balik ni Ang tak ada buat vlog sangat. Ang rasa itu je lah vlog untuk Ang sampai ke Paris. Tapi nanti kalau Ang rajin Ang record juga sikit-sikit. Tak ada apa nak cakap. So inilah airport Paris. Kalau korang tengok sama je, KLIA lagi lawa. So dia lebih kamera macam tu guys So jumpa korang di next video. Bye bye. Okay guys, sekarang dah pukul 10 waktu France. So flight kita orang delay. Kita orang akan fly ke Shanghai Pudong. Mengambil masa sejam 20 minit guys. Jumpa korang di Shanghai Major. Okay guys, setelah 11 jam perjalanan daripada Paris. Alamak, apa salah aku punya kamera macam tu. Daripada Paris dan akhirnya daripada Paris sekejap guys. Hotspot. Daripada Paris, jadi aku dah sampai dekat
Shanghai. So nanti kita akan flight kita macam biasa transit delay 6 jam. So vlog aku tak ada apa sangat untuk ujung-ujung ni, just macam nak pergi tengok apa ada nanti. Kalau ada benda-benda menarik kita aku akan record, kalau tak ada kemungkinan habis macam tu je guys. Okay guys, hello guys, dah tamat dah kita perjalanan daripada Paris sampai ke Malaysia. Mengambil masa dekat 36 jam. So sekarang ni aku rasa ni last aku pergi Paris. Terima kasih yang dah menonton. Aku harap korang support aku punya vlog. Jangan lupa hit the button subscribe, like and share. Terima kasih juga dekat TNT & Co, Osbot, semua yang sponsor Angah Okay, biasa Angah akan payung video breakdance. Video breakdance Bila Ona breakdance. Kau ni potong ni lah. Dah.